Disclaimer. Forex trading involves significant risk, including the potential loss of all invested capital, and is not suitable for all investors. Please trade responsibly and seek professional advice if needed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. So hari ni kita bertemu lagi di dalam rancangan segmen Trading 101 untuk chapter yang ketiga. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok kita punya nota. Halo, testing suara. Mesti dengar punya. Okay. Trading 101 chapter 3. Okay. Untuk kali ni kita nak belajar impulsif dengan corrective move. Rahsia memahami dinamiknya pergerakan pasaran. Okay. So dalam episod lepas kita dah tahu daripada 4 data candlestick tu akan menghasilkan 3 bacaan asas. So 3 bacaan asas yang ketiga tu adalah bacaan market structure. Macam mana market terbentuk lah, bentuk-bentuk market lah kan, yang akan membentuk daripada high low, lower high dan lower low. Okey, itu bentuk dia. So untuk impulsif dengan corrective move ni adalah cara market tu bergerak. Okey, cara market tu bergerak macam mana. Okey, so, mengenali pergerakan impulsif dan juga korektif. Apa itu impulsif dan korektif move? Okay, impulsif adalah pergerakan harga yang kuat dan dominan. Okay, selaras dengan arah trend utama. Korektif move pula adalah pergerakan yang bertentang dengan trend utama, biasanya lebih perlahan dan bersifat sementara. Biasanya lebih perlahan ke apa ni ke, saya tak berapa ni sangatlah. Yang pentingnya dia memanglah sementara. Dengan kata lain, impulsive move adalah trending yang punya move. Follow trend ke tak follow trend. Okay, itu trending punya move dan yang akan memberi lebih banyak pips. Okay, berbanding dengan corrective move adalah movement yang dipanggil retracement, pullback atau pergerakan-pergerakan yang pips dia tak banyak. Okay, ataupun melawan trend. Okay, impulsive move momentum tinggi dengan volume yang besar, membentuk high atau low dalam trend. Kalau dia membentuk high yang baru, okay, itu menunjukkan maknanya impulsifnya adalah kenaikan. Kalau dia membentuk low, dia keep buat low, itu adalah impulsif dia menurun. Biasanya terjadi selepas news impact atau breakout daripada zone penting. Okay. Corrective move pula adalah pergerakan perlahan dengan volume yang rendah, membentuk retracement atau sideways consolidation. Okay, selalu kembali ke support dan resistance sebelum meneruskan trend utama. Maknanya pullback lah. Pergerakan-pergerakan yang untuk memberi entry tambah laut ataupun re-entry lah. Okay. So ni kita tengok dalam bentuk visual dia. Nampak dia pendek ni korektif. Kalau panjang impulsif, korektif impulsif. Macam ni pula dia jadi impulsif. Impulsif untuk penurunan, dia keep buat low. Kenaikan pula adalah korektif. Macam tu je, simple. Perbezaan impulsif dan korektif. Pergerakan impulsif membentuk gelombang utama dalam corak harga elite wave. Kalau dalam elite wave, dia wave 1, wave 3 dan wave 5. Itu adalah impulsif. Kalau korektif pula, dia adalah wave 2 dan wave 4 yang bertentangan dengan gelombang wave impulsif itulah. Okay, kesimpulan yang lebih jelas, impulsif adalah pergerakan yang trending, yang follow trend lah. Dan kita korektif adalah pergerakan yang melawan trend. Okay, permulaan trend. Okay, apa itu change of character atau CHOCH? Chok lah orang selalu panggil. Okay, chok adalah perubahan awal dalam struktur pasaran yang memberi isyarat. Ada signal-signal awal memberi isyarat bahawa trend mungkin akan berubah. Okay, ia berlaku apabila harga mula memecahkan struktur kecil dalam pasaran, biasanya daripada high ke low terus. Atau sebaliknya. Macam ni, daripada low tiba-tiba dia buat high. Itu maknanya signal pertukaran trend. Dia nak libas balik trend yang sebelum dia. Okay. Fungsi utama dia gunakan untuk mengenal pasti permulaan perubahan trend. Okey, penting untuk trader yang ingin masuk awal sebelum trend utama terbentuk. Sebab shock ni atau change of character ni, apabila dia muncul saja, lepas tu mesti akan diikuti dengan impulsive move. Okey. Ciri-ciri shock pula berlaku selepas fasa consolidation ataupun exhaustion dalam trend sebelumnya. Sering berlaku di kawasan supply ataupun demand zone. Contoh macam kat sini ada drop, base rally. Dekat base tu yang dia berlakunya change of character lah.
Okey, menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual mula berubah. Okey. Change of character level sebagai permulaan trend dan diakhiri dengan corrective move. Contoh macam kat atas ni, kita ada change of character, lepas tu dia terus buat impulsive move. Bila dia nak patah balik trend tu, dia akan ada chop kat dalam tu. Impulsive, corrective, impulsive, ada chop. Begitu. Chop berlaku apabila struktur pasaran berubah arah buat kali pertama kali. Okey. Dalam downtrend, chop akan berlaku bila harga buat higher high selepas siri lower high dan lower low. Maksud dia apa ni? Bila harga buat higher high selepas siri lower high dan lower low. Okey, dalam downtrend. Maknanya daripada ni, okey, dia buat lower high, dia buat lower low. Tiba-tiba ada higher high. Okay, dalam uptrend pula, apabila harga buat lower low selepas siri higher high dan higher low. Dia dah buat higher high ni, tiba-tiba ada penurunan ni, dia buat lower low. Ada lower low kat situ. Maknanya ada change of character dekat dalam structure tu. Okay, fasa awal trend change of character level dan akan diikuti dengan impulsive move. Contoh kalau ada change of character level kat sini, dia bagi signal aku nak naik, price patah balik masuk dalam kawasan demand zone dan berlakulah break off structure ataupun impulsive move yang besar macam ni kan. Contoh dia ada wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 3 akan lebih panjang daripada wave 1. Okay, biasanya berlaku dengan candle besar, break struktur penting, break of structure dan volume yang tinggi. Okay, fasa seterusnya adalah corrective move. Bila dia dah buat impulsive move, dia akan buat corrective move untuk bagi entry. Entry untuk follow trend tu. Okay, contoh macam ni, dia bagi wave 1, dia buat corrective entry. Wave 2, ni wave 1, wave 2, wave 3 pullback, corrective lagi, entry. Sampailah wave 5. Wave 5 selalunya akan berlakunya perubahan trend lah. Sama ada trend tu nak libas ke bawah ataupun trend tu nak sambung. Okey. Selepas impulsive move akan berlaku, selepas chop, secara biasanya akan berehat dengan membuat corrective move. Correction ini adalah fasa retracement di mana harga kembali ke kawasan entry zone. Kalau kita ada demand zone atau supply zone, nampak tak? Lepas tu mesti dia ada buat pullback, masuk balik dalam zone ni, terbang. Sama juga kalau dia nak buat downtrend, dia dah pergi dulu bagi signal, dia dah masuk balik kawasan-kawasan supply, dia buat penurunan yang besar. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita tengok dekat chart macam mana rupanya. So, kita nak mulakan cara-cara untuk kita mengenal pasti di manakah terletaknya change of character level dan juga break of structure. Okay, contoh macam kat sini. Mula kita kena final kan dulu. Turun, buat ni low-low lah kan. Ni kan kawasan low-low. Kita tanda LL2J. Low dan juga sini mestilah lower high. Kita ambil yang paling tinggi, lower high. Syarat dia mesti ada satu candle yang break lower high ni. So dengan kata lain ni kita kena tanda lah dia penurunan, kata dia penurunan kan. Cari yang paling tinggi ni ini. So dia banyak kerja sikit lah kalau nak tandakan benda-benda ni. Tu dah jumpa dah. Nampak? Okay. So ini kita boleh panggil dia break of structure, bos. Inilah break of structure. Okay, change of character level dia dekat mana? Change of character level dia akan terjadi dekat kawasan-kawasan demand zone dekat sini lah.
Sebagai contoh, okey, macam ni kan, kita tanda lah, kita tanda kat sini ada satu. Nampak tak kat situ? Saya kan tanda dia kali ni lah. Aduh, tak apalah. Kali hijau lah, betul tak? Ni signal pertama dia lah. Signal pertama dia cakap aku nak naik. Tandakan dia kali hijau. Mana low hilang ni? Ni penting kita tanda dulu low di mana. Nampak tak? So change of character level dia berada dekat sini. Dia ada boss, dia ada ni. Ni maknanya dalam zone ni lah. Dalam zone ni lah. Sini yang kita panggil shop. So saya punya ni agak terbalik sikit dengan SMC. Kalau Smart Money Concept, dia atas ni yang change of character. Tapi tak apalah, okey lah, kita ikutlah Smart Money Concept. So inilah chop sebenarnya. Kan ramai yang nak orang tanya, salah tu bro, kau tanda. Sebab sebelum dia akan buat chop change of character level, dia buat apa? Nanti kita panggil dia akan buat boss kat sini. So break of structure yang kat sini ni kita panggil dia boss untuk bearish lah. Dia turun kan, dia contoh lah, dia daripada atas ke mana ke, dia turun, dia buat break of structure, tiba-tiba daripada low ni dia buat high kat sini. Setuju tak? Okay. Dia akan buat high. Saya record kan. Okay. Lepas dia buat high, dia turun tak berjaya break low dia. Ni lah entry. Tapi saya tak nak ajar entry sebenarnya. Tapi sekarang ni kat sini kita tengok ada satu zone base. Ni apa nama dia? DBR. Lepas tu penting tu, kena menanda-nanda tu. Dia drop, base, rally. Dia akan berlaku macam tu dulu. Okay. Lepas tu bola zone tu kita gunakan sebagai zone yang valid untuk melakukan entry lah. Macam tu lah. Okay, so bila dia turun, dia tak berjaya break low dia. Dia akan jadi high low. Ni high low. HL, susu HL tu. HL. Dan dekat sini dia berlaku lagi. Mula dia buat chop. Kan macam dalam nota tadi, diikuti dengan break of structure. So disebabkan dia bullish, kita letak kali hijau lah. Okay, tanda. Ya, itu dia boss. Okay. So boss ni adalah break of structure, chop adalah change of character. Senang kan? Dia ke senang? Aduh, apa aku buat ni? Okay, chop bersamaan dengan change of character. Maknanya karakter dia daripada downtrend ke uptrend. Macam tu lah. Boss pula adalah break of structure. Mantap break of structure. Nampak?
Senang nak faham. So dia buat higher dulu. Dia pecah naik atas, dia pergi buat higher high. Carilah higher high dia kat mana. Kan dia buat movement impulsif tu. Korektif, impulsif. Sebab apa impulsif? Dia cakap candle dia besar-besar. Kan? So ni lah impulsif. Lepas dia buat boss dia akan buat impulsif. Ni pun ada retracement juga. Tapi saya malas ni lah terus ambil kat sini lah. Okay. So kalau dia nak patah balik kan, kalau dia nak patah balik, confirm lah dia kena buat break of structure tu. Contoh kat sini ada higher low kan. Ni ada retracement satu. Dia kena break. Baru dia akan buat break of structure untuk bawah pula. Tapi bila dia tak berjaya, dia jadi higher low. Kalau dia berjaya break ni, dia akan buat lower low. Nampak tak? Macam ni cara menandakan dia. So kat sini dia buat, dia buat internal structure lah. Sini adalah boss kecil anak dia kot. Kadang-kadang dia jadi macam ni lah. Dia takkan ikut buku punya market ni kan. Ni boss lagi. Ni nampak? Cubaan dia cubaan nak break yang structure sebelum dia kan. Tapi malangnya tidak berjaya. Sebab kat sini dia dah ada, dia macam sini boleh dikatakan ada break of structure internal lah. Okay, di time frame kecil ada break of structure. Sebab tu dia ada retracement ni. Untuk di time frame apa, H4. Dekat H1 mungkin ada pemecahan. Ni. Tapi ni kan tak keluar pula data dia. Aduh, kecoh lah. Dia tak? Aduh, tak keluar. Broker ni barai lah. Itulah sekejap lagi kita tengok tempat lain. Janji kita buat dulu kan. Saya cerita konsep dulu. Ni higher low lagi. Gagal buat higher high. So ni sideways. Buatlah lower high kat sini. So ni adalah sideways. Tapi structure yang internal structure tu kita boleh tengok dekat dalam lah. Dia dah buat corrective move. Faham tak? Korektif. Maknanya korektif dengan impulsif dia dah sama jauh dia. Tapi tak apa, kita teruskan tanda. Dia gagal buat dia buat higher low lagi. Okay. Ni dah buat lower high dah. Okay. Sini buat higher low. Kat sini dia buat higher high balik. Faham tak? Kalau nak ikutkan sekarang ni, kat sini dia ada satu break of structure tau. Tapi break of structure untuk bearish. Okay. Ini dia bukan buat break of structure, dia ada cubaan untuk buat change of character. Malangnya dia punya boss tak jadi lah. Dia tak jadi buat boss. Ini pun ada juga. Sebab sini pun dia punya boss ni. Ni pun ada boss juga. Dia tak berjaya lah, tak jadi buat boss. Okay, so dia akan jadi macam ni. Tapi dekat sini telah berlaku satu pemecahan. Dan kita boleh tandakan. Nampak? Dia buat yellow. Turun ni pula dia buat lagi. Ni ada cubaan untuk change of character. Sebab dia break, dia penurunan ni dia break lower high yang sebelum dia ni. Nampak tak? Okay. So, kat sini
Ni dia buat high yang baru. So sini ada boss. Penat buat analisis ni penat. Tapi kat sini dah tukar cerita. Sini dah tukar cerita. So kat sini kita tengok kat sini ada satu supply zone. Nampak tak supply zone dia ni? Kita ada rally base drop RBD. Okey, kita ada RBD kat sini. Dia dekat dia jangan salah faham tau. Dia untuk external structure dia, change of character level ni memang akan berada yang jelasnya dekat drop base rally dengan rally base drop. Tapi kita kena ingat yang dekat rally base rally ni, dekat internal structure dia, dekat structure time frame bawah dia, dia ada juga dia punya structure dia. Dia ada DB drop base rally ataupun rally base drop ni. Maknanya pattern reversal tu ada. Okey, pattern reversal tu. Dekat situ lah kita cari dia punya change of character dia. Faham tak? Ni kat sini ada. So ni lah dia punya change of character. Ni kan dia ada buat high low, high yellow. So pemecahan dia akan berlaku kat sini ya. Tu yang kita kena tanda tu. Itulah yang ambil kat sini ya. Tapi biasalah ni naked chart ni. Dia terlampau subjektif. Lepas tu dia break high yellow. Selamba je. Bila dia break high yellow, dia buat apa? Ni mana datang ni? Lower high. Ya. Dia jadilah low. Bila dia jadi low, ni kan ada change of character. Dia terus buat break of structure untuk bearish. Ni untuk cara market bergerak cara market bergerak. Dia buat boss. Tapi dia tak buat boss yang seterusnya. Dia tak ada lah. Ni dalam ni ada lah. Dia ada break of structure. Lepas tu break of structure kat sini. Dia jadi sideway. Yang sebenarnya kita just boleh tanda je kan. Kenapa dia tersangkut kat situ. Kat sini kita ada rally base rally. Dia tak payah bening-bening. So kat sini kita boleh jadikan zone sebagai penahan harga. Faham tak? So bila saya buat macam ni kan orang dah pening dah. Dia base rally pula ni. Dia berkait rapat semua benda. Ini adalah basic. Rally base rally tu boleh jadi base. Banyak kali dia test tak berjaya. Tendang dekat atas kan. Tu rally base drop ni pula jadi kawasan untuk supply lah. Okey. Sebab tu saya ajar dulu yang tu baru kita masuk yang ni. So dekat sini dia buat pula high yang baru kan. Lepas tu low dah tak ada. Tiba-tiba tak berjaya break low. Kita ambil lah high low dekat sini. Buat high. Lepas tu dia buat lah low. Dia dah buat low. Sini jadi apa? Change of character. Jadilah change of character. Kalau nak kecil lagi kan boleh ambil kat sini. Ni structure ni time frame H4. Ni ada structure H1 kat sini.
Bila structure H1, sini akan jadi chalk, sini akan jadi boss. Ni untuk structure H1, dia panggil internal structure lah. So kalau H4 kita ambil je lah kat sini. Faham tak? Lepas tu dia buat boss dekat mana? Dia buat boss dekat sini. Inilah boss dia, untuk meneruskan penurunan. Kemudian barulah dia ambil boss dekat sini. Kita layan je. Betul. Dah bening banyak. So dia buat lagi, kita ambil balik ni. Tanda lagi kan. Macam mana pertukaran trend tu berlaku. Ni untuk penurunan pula. Ni semua boss. Bila dia buat boss, sini jadi low. Faham tak? So ni ada boss lagi. Ada pattern yang berulang-ulang. Ni jadi low. Mana ambil kat sini pun tak apa. Okey. Kalau mana lagi kecil structure ni, lagi inilah. Tu yang dia boleh jadi kejap buy, kejap sell. Dia tak ada isu pun. Jadi kita faham market dia bergerak macam mana. Ni low tip dipecahkan. Tak ada high baru yang dibuat. So kita dah tahu dah. Ni adalah downtrend. Tu macam ni kan. Boss. Kita buat lagi low yang baru. Ada pemecahan. Yang atas ni semua lower high lah kan. Ini gaji saya malas juga. Lower high. Lower high. Daripada high buat lower high terus. Sebab tak berjaya break high. Ini lah. Buat gila-gila. Ni boss lagi. Cuma sampai kat sini dia pelik sikit. Tu saya cakap boss. Lagi best boss ni tarik sampai kat sana. Sebab boss tu penting Boss yang turun ni, apabila dia pula tak di break untuk membuat low yang baru, itulah kawasan-kawasan change of character akan muncul. Dia dipanggil, tukar lah jadi high low. So kita pun ambil ni, tukar color. Shoo. Jadi change of character. Nampak? Daripada higher hook, dia buat higher high kat atas tu. Nah, dia buat kat sini dah. Sebab dia dah break ni structure ni. Tarik je lah. Aduh, higher high. High low. Higher high. So sini jadilah apa tadi?
jadi boss. Gitu. Sampai sini dia turun pula balik. Yang itulah marketnya kerja. Allah Akbar, kau ni pun. Sebenarnya ada cara yang precise lagi lah sebenarnya. Okay, sekejap saya tunjukkan. Okay, bila boss ni, dia kena ambil kat structure kat atas ni. Nampak ada structure kat atas ni. Kita boleh gariskan lah kalau nak lagi detail. Lepas tu kita kena tarik. Tarik ke sebelah. So kat sini kita boleh tandakan dia sebagai change of character. Ini kena belajar dalam kelas lah macam mana dia ada ciri-ciri dia tau. Ada banyak ciri-ciri. Sini boss. Sini ada boss kat sini. Sini jadi shop. Baru kita akan dapat yang atas ni dia ada kisah ni. Jadi kisah-kisah ni. So ni pula boss yang pertama lah. Barulah diikut oleh bos yang kedua. Macam tu lah sebenarnya kat tempat kat sini ni semua dah jadi bos lah ni. Ni break of structure. Senang je buat benda ni. Kau dah faham. Lepas tu dia ada lagi. Kita dah tak payah nak tengok ke kiri sangat. Kita dah tahu dah dia dah buat break of structure. Tapi yang penting semuanya berasal daripada 4 data. Ni kalau nak lagi besar, tarik dulu ni. Apa? So dia akan jadi macam ni. Okay. So baru senang kita nak tengok kan mana impulsif. Ni impulsif. Impulsif mesti dia akan lagi banyak pip daripada korektif. Ni ada 1000 pip. Korektif dia ada berapa? Korektif dalam 200 pip dia. 290 pip. Tapi bila impulsif pergi 1000 pip. Macam tu lah. Kecuali dalam bila sideway lah. Bila dia sideway dia dah tak jadi ni lah. Dia dua-dua boleh balance sama lah. Ni boleh lah 800 pip. Contoh macam ni lah kan. Ni penurunan buat berapa pip ni? 700 pip. Dia dah lawan pula yang tadi tu. Daripada dia naik kat sini dengan 700 pip, 600 pip, dia turun buat 700 pip. Dia melebihi daripada kenaikan itu. Tu maknanya dah ada change of character level yang dah terbentuk. Kita kena carilah. Lepas tu dia naik pula balik buat 1000 pip. Sekali turun balik, dia lebih kurang 800 pip kurang 200 pip. Lepas tu baru dia akan buat movement-movement. Yang ni dah jadi korektif, yang ni dah jadi impulsif. Nampak tak? Okay. So sampai situ saja dulu untuk episod kali ini kan. Saya harap ia menjadi satu ilmu yang bermanfaat lah untuk anda. So kita tunggu untuk chapter 4. Saya dah tulis dah nota dia, cuma nak shoot dia. Ni tengah shoot dah live. Sekejap lagi nak edit, lepas tu saya buat upload dekat YouTube lah. Okay. So sekian saja untuk kita episod kita pada kali ini kan. So kalau ikut balik recap yang lepas-lepas, kita dah belajar 4 data yang akan menghasilkan 3 bacaan asas, iaitu support and resistance, supply and demand dan juga market structure. Lepas tu kita ada belajar market structure lagi dalam chapter 2. Lepas tu market pattern-pattern yang berulang dalam supply and demand yang akan berkait rapat juga dengan market structure. So ni chapter 3 yang kita belajar
kita dah tahu market structure rupa dia macam tu, tapi cara dia bergerak. Cara dia bergerak adalah melalui impulsif dan juga corrective move. Dan setiap impulsif move akan dimulakan dengan change of character. Okay, so itu sahaja rumusan untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa di episod akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.